Weh, aku tengok ramai buat puding caramel Khairul Aming tu. Tu lah tu kan. Lagi-lagi tengok dia keluar dari loyang tu, bergoyang-goyang, berkilat-kilat, kecil dia kita tengok. Tapi itulah kan, dalam nak seronok berbuka makan manis tu, saya nak bagi gentle reminder sikit. Lagi-lagi dekat geng gastrik dengan GERD. Puding caramel ni dibuat daripada gula hangus. Ada roti pula tu. Bagi orang yang ada gastrik, gula tinggi dan caramel pekat ni boleh merangsang penghasilan asid. Roti pula boleh buat perut kembung. Kalau makan masa perut kosong ataupun makan secara berlebihan, memang mudahlah nak jadi pedih ulu hati. Orang Malaysia ni kalau tak makan benda pedas, mestilah tak kan. Tapi lepas dah makan pedas, mestilah nak disudahi dengan benda yang manis. Tapi manis dan pedas tak boleh digabungkan sekali. Sebab apa? Bila dimakan dengan perut kosong, boleh menyebabkan perut rasa terbakar. Jadi, macam mana nak layan puding caramel tanpa perut tu meragam? Yang pertama, makan makanan berkhasiat dahulu sebelum makan dessert. Yang kedua, ambillah sesudu, 2 sudu dahulu. Janganlah sampai 1 loyang tu kita nak habiskan seorang-seorang. Dan yang paling penting sekali, dengar cakap badan kita tu. Bila perut dah mula rasa tak selesa, perut dah mula rasa meragam, stop terus. Nak ikut trend tu tak salah, tapi kesihatan perut kena jaga. Jangan sampai nanti Khairul Aming sebut, dah siap. Kita pula sebut, dah sakit. Stay safe, stay healthy. Jangan lupa standby Swiss Gel. Kita sama-sama ikhtiar.